Apa ni? Fiz! Ni apa? Ini kerja seseri. Ini kan kerja aku. Aduh, tak apalah, layan je lah. Ini getah pintu supaya orang cakap tu bawa semua kan. Tak ada bunyi angin luar je kan. Malas tinggal di sini nak kerja. Tak apalah. Kita layan Hafiz Kita tolong pasang kat dia. Jadinya kalau kita nak pasang kat sini, nampak tak kemas, nampak tak cantik, kita pasang kat pintu senang. Jadinya kalau buka pintu tak nampak lah bendanya terebek-rebek kat sini kan. Okey, layan aku buat. Getah ni dia dah sediakan double tape lah, 3M. Jadinya kau tinggal tarik, kau tampal aja lah. Bendanya senang pun. Mak-mak semua boleh buat lah. Taklah susah. Jadinya kita ni ikut lengkuknya je. Mana dia pergi selekor maut sini, dia ikut dia. Benda senang Ada sediakan double tape, tinggal kau tarik aja lah tu, kau tampal. Tarik, tampal. Tak payahlah susah-susah kau nak cek double tape lah apalah tinggal tampal aja macam ni. Alah, selit ni susahnya lah, Hafiz. Macam mana ni, Hafiz? Sakit tangan aku lah kat dalam cetelah. Mana ni? Aduh, jari dah besar ni. Alah, boleh lah, cubalah. Cubalah, Hafiz. Aku dah siapkan lah sebelah kanan. Ini sebenarnya tinggal sebelah kiri je lah. Jadinya lepas ni kat highway jangan ngadu lagi lah. Bunyi angin ke, bunyi langsui ke, bunyi apa ke Jadinya kat sini, kau layan lah aku buat sebelah kiri pula. Bercinta juga lah. Yang depan tu banyak sempit tu. Tangan tu banyak besar. Tak muat masuk dalam. Untuk yang bawah ni dia biasa ada lebih lebih ni nanti kasih potong lah. Kena potong. Lepas tu kasih ngam-ngam muka sap. Jadi potong tu biar cantik sikit lah. Jadi tak nampak lah jadi sambungan dia. Jadi kat sini kereta mula siap. Okey, nanti kita orang test. Hafiz nak belanja aku kari kambing kepala ikan. Kari kambing kepala ikan.